Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berikut rangkuman laporan utama. Program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani terbukti meningkatkan rantaian ekonomi rakyat khususnya golongan miskin bandar, pedalaman dan desa. Di Perak, program berkenaan memberi manfaat kepada penduduk di Kampung Mak Teh dan Pekan Kecil Tapah Rut menerusi projek ternakan ikan keli menggunakan kolam simen. Perinciannya bersama Fairuz Rizwan Badarudin. Projek yang dibangunkan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Mak Teh dan Pekan Kecil itu menerima geran RM100,000 daripada Kerajaan Persekutuan. Terletak bawah Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning, projek ternakan itu mula dilaksana November tahun lepas. Objektif utamanya membantu komuniti setempat memperoleh pendapatan tambahan hasil jualan ikan keli. Projek Sejahtera Madani ini amat bagus disebabkan dia boleh membantu sosioekonomi masyarakat dan membantu untuk orang-orang kampung untuk bekerja dan diberi kerja lah, ada kerja panggil apa, peluang pekerjaan, dan dia boleh membantu untuk meningkatkan sumber ikan air tawar. Pada awal Januari lalu, lebih 50,000 benih ikan keli dilepaskan ke dalam 10 kolam yang diusahakan. Hasilnya, 1 tan ikan keli dijangka diperoleh selewat-lewatnya awal Mei ini untuk dijual ke pasaran tempatan. InsyaAllah kita akan menambah benih ikan keli ini, dan sekiranya ada keperluan lain, kita akan cuba pula ikan-ikan selain ikan keli seperti ikan puyuh ke, dan kalau ada rezeki insyaAllah kita akan menambah kolam. Selain menjana ekonomi, projek berkenaan turut beri pendedahan kepada penduduk kampung mengenai bidang akuakultur. Nak jaga dia tak teruk, mula-mula je tu dah. Kalau dah biasa, kita dah tahu dah. Pagi kita nak buat macam mana, pagi tu pergi makan, petang okey. Nak pergi mana, nak ni. Lepas tu cukup tarik hari dia, okey. 2 hari sekali, okey. Kita kena buang, tukar air dia balik. Bagi saya bagus dia buat macam ni. Okay. Ada untuk pendapatan orang kampung ni. Macam saya, ada pendapatan saya ni. Projek ini dijangka membawa pulangan lebih RM6,000 kepada kedua-dua kampung. Hasil jualan akan disalurkan ke tabung JPKK untuk kebajikan serta pusingan modal projek. Laporan Fairuz Rizwan Badarudin untuk Berita RTM.